Saya anak sulung, rasa macam tak wujud, lemah dalam pelajaran. Ayah asyik marah je. Dan saya dah penat merokok, minum. Semua tu cuma cara saya nak hilangkan rasa kosong. Awak ada sesuatu yang mengganggu awak. Boleh saya tahu apakah itu? Cikgu, saya rasa semua orang tak faham saya. Ayah saya ni selalu marah saya. Masalahnya, saya tak buat apa-apa pun, tapi dia selalu marah saya. Dia langsung tak sayang saya, cikgu. Semua orang tak peduli saya. Saya dengar awak ada cakap ayah awak tak pedulikan awak. Boleh saya tahu apa yang awak maksudkan di situ? Dia lebih sayang kepada orang lain. Lepas tu, dekat rumah pula, tak ada siapa pun hargai saya. Dekat sekolah, cikgu pun anggap saya sebagai tak ada harapan. Macam mana ni, cikgu? Saya ni dah rasa tak nak belajar dah. Kalau awak rasa macam tu, apa yang awak akan buat? Kalau macam tu, saya biasanya saya lepak dengan kawan-kawan. Saya lepak, saya hisap rokok sama kawan-kawan. Lepas tu saya minum arak. Macam tu je lah. Sebab benda tu boleh lupakan apa yang sepatutnya dilakukan pada masyarakat. Saya percaya buat masa ni awak tengah mencari jalan yang terbaik untuk membina semula maklumat dan tujuan hidup awak. Saya di sini untuk membantu awak. Menurut Alpha Atlas, setiap individu dipandu oleh matlamat hidup yang terbentuk daripada pengalaman awal dan persepsi diri. Dalam kes klien ini, terdapat beberapa punca utama yang menyumbang kepada tingkah lakunya. Pertama, hubungan yang tegang dengan ayah menyebabkan klien berasa ditolak dan tidak disayangi. Kedua, sebagai anak sulung, klien mungkin mengalami tekanan untuk menjadi contoh tetapi kurang mendapati perhatiannya emosional. Ketiga, persepsi diri yang negatif khususnya selepas gagal dalam akademik memburukkan lagi rasa rendah diri. Dan keempat, klien menunjukkan tingkah laku memberontak sebagai cara tidak langsung untuk menuntut perhatian dan mengatasi rasa tidak berharga. Semua ini selari dengan pandangan Adler bahawa masalah tingkah laku sering muncul apabila seseorang hilang arah atau mengalami gangguan dalam perkembangan sosialnya. Dalam pendekatan Adlerian, kaunselor melihat klien secara menyeluruh termasuk matlamat hidup, hubungan sosial dan sejarah perkembangan awal. Pertama, kaunselor membina hubungan terapeutik yang hangat dan empati agar klien rasa diterima tanpa syarat. Kedua, melalui teknik eksplorasi pengalaman awal seperti ingatan awal masa kecil, kaunselor membantu klien mengenal pasti akar kepada rasa rendah diri dan kepercayaan negatif. Seterusnya, klien dibimbing untuk mencabar kepercayaan tersebut dan digantikannya dengan perspektif yang lebih sehat dan realistik. Kaunselor juga bekerjasama dengan klien untuk menetapkan matlamat hidup yang positif dan bermakna. Sekiranya sesuai, intervensi boleh diperluas kepada ahli keluarga bagi memperbaiki komunikasi.